lama nak buat benda ni? Semua customer tanya. Berapa lama? Buat. Tak ada. 1 jam lah lebih kurang. Plus minus 1 jam lah. Sebab kita nak scan komputer dulu apa semua. Itu saja DP Modi. And then kita buatkan scanner lagi. 3 combo. Inspection tambah 1. So korang dah boleh datang untuk kerja detik ni. Ni angel light. Bawa macam tak macam semput sikit. Kan macam sumbat nampak tu. Nak kata betapa kotornya katalitik sistem korang. So kalau korang tak nak basuh bayar mahal buka katalitik tu, itu alternatif. RM150 korang dah boleh cuci katalitik korang. Suggestion 70,000 km ke atas dah boleh buat lah. So korang dah tak perlu nak cuci katalitik korang. Darang ketiga pun masih tebal. Apakan gaya, itulah lama tak buat katalitik cleaner. Ni kita ada pekerja baru, nama dia. Nama apa? Saya Amoy. Amoy jangan nakib. Okay dah, boleh like, follow dan share video ni. Kalau nak buat katalitik boleh save video ni. Harga 3 angka saja. Bawah RM200. Nak harga promo PM tepi. Kita cubalah tengok di macam mana. Bye-bye. Assalamualaikum.